Assalamualaikum semua. Hari ni 14 bulan Julai 2025. Okey. Untuk job hari ni kerja-kerja dekorasi rumah terpaksa ditangguhkan dulu. Nak dapat job baru. Ada pula kita punya guest, special guest kita Mak Ngah. Minta Pandak siapkan katil super single untuk dia duduk dalam bilik serambi. Kita guna pakai kayu-kayu lebihan daripada buat rumah tadi. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kerja-kerja Pandak. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah separuh siap ni. Tinggal pasang lantai. Kayu-kayu dah ada untuk pagar-pagar untuk letak barang kat bawah rumah. Okey. Ni pangkin untuk tilam super single Mak Ngah. Okey. Tolong bah. Okey. Okey, dah siap. Okey. Ni dia. Tilam super single dalam bilik gas di Serambi. InsyaAllah. Pak nak sambung. Nanti Pak nak sambung lagi Rumah tu tengah bersepah. Pak Lang ada buat kerja petang tadi kat sana tu. Memerun. Ni projek dia orang buat bangku. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 19 hari bulan Julai 2025. Okey. Ini Pak nak maklumkan. Pak nak akan sambung semula kerja untuk buat rumah sebelah bawah, insya-Allah. Okey, doakan Pak Ndak sihat. Ya, setelah beberapa hari hanya kerja-kerja bersih sahaja. Cuci kapet yang dekat atas tadi tu, bersihkan lantai-lantai bawah rumah. Yang kita nak buatkan bilik, buatkan kawasan dapur, untuk laluan ke bilik air dari rumah tengah, rumah belakang. Okey, hari ni akan Pandak setupkan kerja-kerja Pandak nak buat kawasan-kawasan bawah rumah ni yang akan berdinding di sini, insya-Allah. Sini ini kawasan bilik, insya-Allah. Okey, ini laluan daripada belakang akan ditebuk dan terus naik ke tangga ke serambi rumah depan. Okey, dan sini ada laluan untuk pintu untuk ke tandas bilik air di luar sana. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala memudahkan kerja-kerja Pandak, sihat tubuh badan semua, insya-Allah. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. InsyaAllah doakan Pandak ya. Assalamualaikum semua. Okey, proses-proses untuk mengetam kayu untuk dibuat membuat jenang dan kekisi tangga sedang dijalankan, insya-Allah. Pandak usahakan. Okey. Ni ada siap sebatang dah. Ketong kayu lama untuk jadikan jenang pintu. Jenang pintu tak boleh. Mesti nak licin kan? Okey. Doakan Pandak ya. Semoga sihat sentiasa. Assalamualaikum. Tak apa.
Nanti keluar lagi. Alhamdulillah. Gimana? Cari apa? Okey. Alhamdulillah selamat sampai. Kasih je ah. Love you. Mana bang? Tiang tengah. Yang tengah tu, yang tengah. Okey. Dah ada. Oh. Kat sini Pak Ndak ada orang tengah ambil label. Okey, yang ni ujung ni. Daripada sana sampai ujung tu, Pandak tarik benang ni dah nanti. Oh. Okey. Oh, label sini je lah. Ni semua ni. Oh, ni sama dah label. Alhamdulillah. Johor baru. Laser dari Singapura. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kerja semudah kerja Pandak. Okey, alhamdulillah. Kayu, label, Pakai laser. Alright. Asyik. Sama. Alhamdulillah. Dah lepas Zohor dah. Pandak baru stop. Baru dapat ketamkan kayu untuk jenang pintu dan kepada tangga. Okey. Esok lusa Pandak cuti. Ada hal sikit. Nak naik Seremban. Ada urusan sikit lah. Okey. InsyaAllah Pandak sambung hari Selasa. Okey, doakan Pandak sihat, Pandak sihat, keluarga semua sihat, Wan sihat, semualah ahli keluarga. Yang kejap tadi Cik Zahar, makcik punya kami sampai. Dengar bunyi ketam Pandak tengah kerja tu kan. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.